Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Dadilah binti Muhammad Rashid bersama saudari Aufa, saudari Putri dan juga saudari Iman. Hari ini kami ingin membincangkan satu soalan. Apabila menjelang akhir Ramadan, ramai yang terlalu fokus dengan persiapan raya berbanding dengan ibadah Ramadan. Apakah cadangan saudari tentang permasalahan ini? Kita mulakan dengan saudari Aufa. Pada pendapat saya, antara faktornya ialah kurang penghayatan agama kerana tiada kesedaran tentang kepentingan beribadah di bulan Ramadan. Contohnya, tidak melakukan solat tarawih kerana mementingkan urusan dunia. Cadangan saya ialah menghadiri majlis ilmu agar dapat lebih pengetahuan tentang ilmu agama. Seterusnya kepada saudari Putri. Pada pendapat saya pula, hal ini berlaku kerana pengaruh media sosial akibat nafsu mengejar kecantikan di hari raya. Sebagai contoh, pengaruh menawarkan promosi yang hebat kepada pengikut-pengikut media sosial. Hal ini demikian kerana kita sebagai umat Islam, kita tidak sepatutnya melakukan perkara-perkara tersebut kerana kita sepatutnya menggunakan media sosial sebagai tujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita sebagai umat Islam perlulah mengamalkan sifat tawaduk dalam diri supaya tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang melalaikan. Bagaimana pula dengan saudari Iman? Pada pendapat saya pula, faktornya tidak mengambil berat tentang Lailatul Qadar disebabkan kelemahan iman dalam diri. Kesannya pula, terlepas peluang yang berharga untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cadangan penyelesaian ini ialah bergaul dengan orang yang sentiasa mengingatkan diri tentang ibadah. Alhamdulillah, maka berakhirlah perbincangan kami kali ini. Sekian, terima kasih. Doktor dan kesan dia sebenarnya, doktor dia kebanyakannya adalah membuang makanan kerana membeli ikut nafsu. Sebab kita beli banyak sangat, sebab nafsu kita lah, jadi kita kena lawan sebenarnya. Lepas tu kita masak makanan kita terlalu banyak. Kita nak makan macam-macam, ada kira hamil pula, dia buat 3 video dalam satu hari. Berita terkini, pembaziran makanan meningkat sepanjang Ramadan, terutamanya di bazar Ramadan. Kenapakah perkara ini berlaku? Cadangkan persepsi kepada saya. Faktor dan sebab punca. Yang pertama, sebab orang rapang mata. Ramah mata tak pun tak? Rapang mata, dia macam, dia kalau nampak semua, dia tahu je beli semua tu. Tapi tak habis pun. Kedua, sebabnya lapar dan dahaga makin kuat. Ketiga, kerja disebabkan memakai handphone berlebihan dan mengurang pahala di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama ahli-ahli panel saya pada pagi indah yang ini, saya akan mengupas tentang tajuk iaitu pembaziran di bazar Ramadan. Antara punca pembaziran di bazar Ramadan adalah mereka membeli makanan yang popular di sosial media tanpa mengetahui rasa dia macam mana. Lepas diorang dah beli tu, diorang buang tu sebab tak sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil Kelab Kejayaan akan menjawab tentang usraf dan yang kita dapat. Okey, so soalan yang kita dapat adalah, pelajar putus sekolah kerana letih berpuasa. Wajarkah alasan ini? Okey, so kita orang akan wajarkan alasan ni. Faktor dia adalah sebab pelajar ni dia tak datang sekolah letih, dia tak bangun sahur kerana berkemungkinan pelajar tersebut tidur lambat dan menyebabkan pelajar tersebut malas bangun sahur.